Sagu kelapa, bekal pencuci mulut untuk si dia. Abang bagi specialnya. Kelapa parut kering rasa aku. Tu yang ada sempoi lebih tu. Mari kita masukkan air sikit. Kita nak masak dia punya sagu tu. Kita masukkan gula terlebih dulu. Masukkan daun pandan. Gula kena lebih. Bau dia manis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan je sagu ni dengan air yang dah sekali minta apa. Oh tu dah. Sihat. Oh tu dah tu, merah menyala. Tu dia. Kita dah siapkan dah lah tu. Cantik. Baik, kita masukkan kita punya kelapa parut kering. Selalu kita pakai kelapa yang segar tu. Kita pakai kelapa parut ni. Orang kata resipi-resipi yang dia ajar tu alhamdulillah jadi orang kata trademark untuk saya juga gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasar tu. Masya Allah. Jadi. Weh, rasa macam kuih raya weh. Sedap weh.